Kalau kita menolak, bukan bermaksud kita menolak Nabi. Kita sedia maklum, Al-Quran ni dia datang kepada kita dalam bentuk buku. Tapi dalam hadis ni pada awalnya, ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awalnya disampaikan ataupun diteruskan melalui periwayatan ataupun pemberitahuan, pengkhabaran. Bila disampaikan kepada orang yang selepasnya, kemudian orang yang selepasnya itu sampaikan kepada orang yang selepasnya, kemudian sampaikan kepada orang yang selepasnya, sampailah ada orang yang menuliskan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, dan akhirnya buku tu pula diriwayatkan. Adakah buku ini bersambung dengan penulis buku? Sebab zaman dulu ni tak ada ISBN, tak ada apa lagi, tak ada kita kata apa, mengkatalogkan buku ni kan, tak ada lagi, perpustakaan negara ke sebagainya. Jadi kita kena jelas siapa yang menulis buku tu, penisbahan kepada penulis buku tu, adakah betul. Sama juga dengan konsep zaman sekarang ni, ada konsep mesin cetak, ada konsep salin cetak, ulang cetak. Jadi zaman dulu tak ada konsep cetak ni. Jadi kalau kita nak buku tu, kita kena salin. Jadi adakah penyalinnya tu boleh diterima, credibility-nya tu, macam tu juga. Termasuklah semua konsep ni, termasuklah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, yang pertama melalui pengkhabaran, kita kena cek siapa yang menyampaikan ataupun menerima khabar tu. Dan kalau kita menolak, bukan bermaksud kita menolak Nabi. Kita tidak menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.